Kira-kira 18 individu diisytiharkan bankrupt setiap hari di negara ini dengan lonjakan kes melibatkan golongan belia bawah 30 tahun merekodkan hampir 60%. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Sivaraj Chandran berkata, kiraan itu berdasarkan 4,875 rakyat yang diisytihar bankrupt dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, 45.1% melibatkan pinjaman peribadi. Tuan Yang di-Pertua, lebih membimbangkan dalam 9 bulan pertama 2025, negara mencatat 4,875 kes kebankrapan peribadi. Meningkat 5.7% daripada jumlah itu. 71.6% melibatkan hutang di antara 500,000 hingga 1 juta. Dan 26.6% melibatkan hutang 100,000 hingga 500,000. Kebankrapan belia di bawah 30 tahun meningkat hampir 60%. Personal loan, pinjaman peribadi pula mewakili lebih kurang 45.1% daripada semua kes tahun ini. Ini bukti bahawa belia ditekan dari dua penjuru. Kos hidup yang meningkat dan akses kredit yang terlalu longgar. Tanpa literasi kewangan dan penapisan kredit yang ketat, apa jua insentif belia, geran startup, bantuan kerajaan akhirnya hilang ertinya kerana generasi muda memulakan dewasa dengan beban hutang di leher. Beliau berkata demikian pada perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026 pada Isnin. Selain itu, Sivaraj berkata lebih 2 juta tenaga kerja berkelulusan tinggi kini bekerja dalam sektor yang langsung tidak memanfaatkan kemahiran mereka. Tegas beliau, graduan juga semakin ramai terperangkap dalam pekerjaan berpendapatan rendah, jauh di bawah tahap kelayakan sebenar, tanpa prospek peningkatan kerjaya yang jelas. Kata Sivaraj, isu itu bukan berpunca daripada kegagalan mendapat pekerjaan, sebaliknya kegagalan memperoleh kerjaya yang setara dengan kelayakan. Beliau menggesa kerajaan untuk menilai semula secara menyeluruh ekosistem sokongan kepada belia sambil menegaskan kerajaan tidak boleh terus berbangga dengan angka peruntukan dan retorik transformasi digital jika sistem asas masih pincang dan tidak memihak kepada golongan muda yang ingin membina kehidupan.